Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Selawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahli keluarga, sahabat serta seluruh umat yang mengikuti sunnah baginda hingga ke hari akhirat. Dalam video ini, kita akan membincangkan satu topik yang sangat penting dalam kehidupan seorang Muslim, iaitu peranan Al-Quran dan As-Sunnah dalam membentuk budaya pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan bukan hanya berlaku di sekolah atau universiti, tetapi ia merupakan satu tuntutan yang berterusan sepanjang hidup, sebagaimana yang ditekankan dalam wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari kita semua lihat ayat pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iaitu dalam surah Al-Alaq ayat 1 hingga 5 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Sadaqallahul azim. Maksudnya, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang maha pemurah, yang mengajar manusia. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ayat ini menunjukkan betapa besar peranan ilmu dalam Islam. Wahyu pertama bukanlah seruan untuk berperang, bukan juga seruan untuk berniaga, tapi seruan untuk membaca dan belajar. Selain itu, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Mujadalah ayat 11 yang bermaksud Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa darjat. Ayat ini jelas membuktikan bahawa kedudukan orang yang menuntut ilmu sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu, mengikut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang bidang pendidikan ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim, mengikut hadis riwayat Ibnu Majah. Di samping sebaik-baik kamu adalah orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya, mengikut hadis riwayat Al-Bukhari. Dan yang terakhir sekali adalah sampaikanlah ilmu dariku walaupun satu ayat daripada hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Hadis-hadis ini menegaskan bahawa menuntut ilmu adalah kewajipan, mengajar ilmu adalah kemuliaan, dan menyampaikan ilmu walaupun sedikit adalah satu ibadah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengajar dengan penuh hikmah. Baginda menggunakan pendekatan bertanya, memberi contoh, berulang kali mengingatkan sahabat dan mengaitkan ilmu dengan kehidupan seharian. Ini membuktikan bahawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan hanya menekankan isi ilmu, tapi juga cara penyampaian ilmu. Persoalannya, bagaimanakah kita boleh membawa sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke dalam pendidikan kita hari ini? Yang pertama sekali adalah dengan pembelajaran secara berterusan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar secara berperingkat dan juga berulang. Dalam konteks moden, ia menyeru kita untuk mengamalkan konsep lifelong learning. Pembelajaran tidak terhenti selepas tamat sekolah atau universiti, tetapi berterusan sehingga ke akhir hayat. Seterusnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bukan sahaja seorang guru, tetapi juga seorang murabi yang mendidik akhlak. Guru dan pensyarah hari ini juga perlu menjadi model peribadi yang baik, bukan hanya menyampaikan ilmu teori. Dan samping itu, para sahabat juga sering belajar dalam kumpulan, sama ada di masjid atau rumah. Kita juga boleh membina kumpulan tadabbur Al-Quran, kelas pengajian atau sesi perbincangan ilmiah secara dalam talian. Bagi memastikan kita benar-benar menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pendidikan, marilah kita mulakan dengan 3 langkah mudah. Yang pertama sekali adalah kumpulan tadabbur mingguan. Kita boleh meluangkan masa 30 minit setiap minggu bersama keluarga atau rakan untuk membaca, memahami dan berbincang tentang ayat Al-Quran. Selain itu, kita juga boleh mengamalkan budaya belajar sambil mengajar.
Pelajar yang menguasai sesuatu topik boleh mengajar rakan-rakan yang lain. Rasulullah SAW juga menganjurkan sahabat untuk menyampaikan ilmu walaupun satu ayat. Dan yang terakhir sekali adalah kita boleh melaksanakan projek khidmat masyarakat berasaskan ilmu. Sebagai contoh, kita mengadakan kelas tambahan percuma untuk adik-adik sekolah rendah atau belajar kemahiran asas komputer di kampung. Hal ini dapat melatih kita untuk menyampaikan ilmu yang bukan sahaja untuk menyimpannya. Kesimpulannya, Al-Quran dan As-Sunnah telah membuktikan peranan besar dalam membina budaya ilmu dan pendidikan sepanjang hayat. Wahyu pertama adalah suruhan membaca. Hadis Rasulullah SAW pula menekankan kewajipan untuk menuntut ilmu, dan sunnah baginda Rasulullah SAW mengajar kita cara terbaik untuk mendidik. Jadi, marilah kita semua menghidupkan budaya ilmu dalam diri, keluarga dan masyarakat. Mulakan dengan langkah kecil tetapi istiqamah. Sekian, itu sahaja daripada saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.